Ini cara aku dapat lebih daripada $6,000 dalam masa 2 jam sahaja disebabkan Goldfly High. Yang Arif nak payung dekat korang, tetapi saya nak korang belajar. Setup dia sangat mudah, tetapi korang kena banyak bersabar. Sebelum saya dapat setup ni pun, saya dekat loss. Tetapi Alhamdulillah kita dapat recovery dengan 2 setup buy. 1 setup buy lebih daripada 100 pip. So total lebih daripada 200 pip termasuk untuk 2 setup. So saya akan payung dekat korang macam mana saya dapatkan. So first and foremost, kita fokus dekat M30. Kalau korang tengok dekat M30 time frame sekarang ni, dia masih lagi menaik. Bila kita cakap pasal menaik, dia masih lagi menuju ke atas. So dekat sini kita dah boleh tahu, kalau harga tengah nak menaik, kita tak nak lawan arah. Kita jangan lawan arah. So apa yang saya buat is, dekat mana saya entry, itu yang penting-penting. Saya entry dekat area sini. Ini adalah first entry, yang second entry dekat sini. So macam mana saya dapat setup tu? Kalau korang tengok dekat sini, kita ada sesuatu candle dinamakan sebagai engulfing candle. Engulfing candle ni maksudnya apa? Dia telah menelan candle yang belah kiri, engulf. Okay, so dia ada engulfing buy dan juga engulfing sell. So kalau korang tengok dekat sini, sini adalah engulfing buy yang sangat cantik. So apabila harga dah sampai dalam zone engulfing buy kita, saya pun tak terus entry dekat sini. Saya entry, contoh, ini adalah zone saya. Saya tak terus entry apabila harga dah sampai di dalam zone. Saya menunggu sesuatu candle breakout yang lebih jelas sebagai satu confirmation untuk saya entry. So kalau korang tengok dekat sini, sini adalah satu resistance yang sangat-sangat kuat. Kalau korang tengok overall trend dia, sideways, 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 sideways. Kalau kita dah tahu resistance tu telah dipecah, automatik kita dah faham, kita akan cari setup buy. Sebab direction yang dia telah buat adalah macam ni. Okay, so apabila harga datang sahaja balik, saya terus bagi signal setup buy, jom kita masuk buy. Alhamdulillah first round kita dapat lebih daripada 100 pips. Okay, so the next setup saya entry dekat mana? Next setup saya entry di sini. Kalau korang tengok, harga dah sampai dekat zone RBS, automatik saya bagi lagi satu setup sebagai buy. Saya payung semua setup saya ni dekat dalam saya punya Telegram, dan korang kena tengok. Sangat-sangat senang, sangat-sangat mudah untuk korang faham. So now, macam mana saya boleh dapat setup tu? Kalau korang tengok balik betul-betul, sini ada sesuatu bentuk fresh breakout. Betul? So saya jadikan satu zone. Okay, contoh. So bila harga sampai sahaja, sepatutnya dia kena menjunam, tetapi dia gagal. So apa yang harga buat, dia tutup balik ke atas. Kalau korang tengok M30 candle, dia tutup balik ke atas. So time tu saya dah faham, market masih lagi tengah strong buy. Saya pun masuk jelas sebagai buy. Alhamdulillah, direction always win. So itu cara saya berdapat 2 kali setup, dua-dua lebih daripada 100 pip. Yang Arif doakan yang terbaik untuk korang semua. Tolong doakan untuk yang Arif juga. Jangan lupa klik link dekat bio. Macam-macam lagi education yang kita akan masuk. Salam live.